الرحيم. استغفر الله العظيم، 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 استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, takdir Allah dengan yang segala kebaikan untuk kita. Diberikan mata kita melihat segala kebaikan. Bila saya tolak pintu, saya nampak bunga cantiknya. Dan di dalam syurga nanti dipenuhi dengan bunga-bunga. Di dalam syurga dipenuhi dengan buah-buahan. Di dalam syurga tu, sebab syurga tu namanya Al-Jannah tu, syurga yang dipenuhi bunga-bungaan dan buah-buahan. Maka dengan sebab itu bahasa Arab juga kebun tu disebut dengan Jannah. Jannah. Jadi memang kita suka kalau melihat bunga, kita suka melihat buah-buahan, kita suka. Jadi perhiasan dunia yang zahir adalah seperti ini, tetapi perhiasan hati itu lagilah penting lagi. Maka dengan itu, maka kita hiaslah hati kita dengan segala kebaikan. Senantiasa kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala supaya hidup kita senantiasa mendapat petunjuk jalan yang lurus. Allahu Akbar. Bagus betul lelaki kat sini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Maka mari kita sama-sama menzahirkan tanda kesyukuran kita zahir dan batin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 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 Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir lana. Alhamdulillah, moga-moga kehidupan kita sentiasa berpegang kepada kalimah ayat-ayat suci Al-Quran. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa kafa billahi nasira, wa kafa billahi waliya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kagum pengurusi surau, bilal surau, imam surau sini. Alhamdulillah, inilah rezeki yang buat. Inilah rezeki kita bersama. InsyaAllah kita sambung kitab Tasawuf
daripada petang ni halaman ke berapa insya-Allah? Ke berapa ke? 14. 15 15. Asaran 15 15. Okey, 15. Yang mana satu berkata Sayyidina Siti Aisyah juga? Betul. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata, siapa yang berkata tu mesti kita kenal, iaitu isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika Rasulullah nak wafat, dua wanita berada di sisinya, iaitu Sayyidatina Siti Aisyah dan juga Sayyidatina Fatimah, seorang isteri, seorang anak. Kerana pada ketika itu Sayyidatina Khadijah telah purnama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok apa kata-kata daripada ahli syurga ini untuk kita ambil ibrah pengajaran kehidupan kita yang sementara ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhu al-Quran. Ya, karena Rasul, yang maknanya yang berkata tu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan kalimah khuluquhu. Itu dalam bentuk fi'il madhi majhul. Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu mempunyai budi pekerti Al-Quran. Ya, ini kata-kata Rasulullah SAW. Dan kata-kata Rasulullah SAW itu adalah kata-kata wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kata-kata Rasulullah itu adalah timbangan syurga. Tidak ada satu pun perkataan Rasulullah itu yang tidak benar kerana ianya adalah wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Rasulullah takkan berkata melainkan semua kata-katanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang didengari oleh Sayyidatina Aisyah itu daripada Rasulullah SAW menyatakan Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Mari kita tengok Al-Quran dalam suratul Qamar ke Qalam. Qamar ke Qalam, ada dua. Qamar, Qalam. Saya rasa suratul Qalam. Ya, Allah menyatakan akhlak Rasulullah SAW itu ialah siapa saya tengok tak Qamar, Qalam. Qamar Q ya. Kalau tulis Melayu ni saya lihat Qamar, Qalam 528. Qamar, Qalam 564. Ya, ayat yang kedua 564. Ya, betul. Tengok muka surat 564. Kalau tadi daripada kata-kata insan yang paling mulia di dunia ini, mari kita tengok Al-Quran dulu. Ini yang Allah jelaskan siapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, dalam surah Al-Qalam ayat yang kedua. Ayat yang keempat. Ayat keempat muka surat 564. Al-Qalam erti pena, pen. Tengok ayat yang keempat. Jumpa 564. Khamsumi'ah arba' wasitin Bismillah. Ayat yang keempat. Ayatul arba' ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra'u, baca. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Okay. Kita tengok kalimah wa tu wa harfu athaf, dia sambung daripada ayat 1, 2, 3 sampai ayat yang keempat. Inna tu harfu taukid. Ka itu adalah Rasulullah. Yang asal kalimah itu kalau tidak menjadi dhamir
tasil, ya, inna Muhammadan, ya, sesungguhnya Nabi Muhammad itu, kata Allah, la'ana, benar-benar, lam tu lam harfu taukid, benar-benar mempunyai akhlak khuluqin, akhlak azim yang agung. Kenapa Rasulullah itu disebut akhlak yang paling agung? Sehingga kan azim itu adalah kalimah Allah kan. Allah itu bersifat dengan azim. Tapi di sini kita tengok kalimah ini bukan dirujuk kepada Allah. Engkau di situ la'an, innaka itu, ka itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah meletakkan kalimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah azim? Kerana niat Rasulullah itu tidak pernah, niat Rasulullah itu senantiasa kerana Allah. Percakapan Rasulullah itu adalah sebuah Al-Quran, dan setiap perbuatan Rasulullah itu adalah sunnah kepada umatnya. Maka bila disebut sunnah, ya, orang lelaki sikat rambut ikut Rasulullah, kita perempuan pun sama. Kita tengok cermin, kita bila tengok cermin bukan sekadar tengok cermin, tengok wajah kita, tapi kita minta Allah sebagaimana cantiknya wajah kita, cantikkan hati kita seperti mana cantiknya wajah kita. Kalau boleh biarlah muka tak cantik, hati lebih cantik. Maka kalimah dalam bentuk taukid itu menjelaskan Rasulullah ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah nur Al-Quran, cahaya Al-Quran. Sebab itu sangatlah ruginya manusia kalau dia tidak menjadi ahlul Quran. Dia tak nak bersahabat dengan Al-Quran, dia sangat rugi. Kerana pembela nombor satu kita adalah Al-Quran. Ya, sebab tu Rasulullah mengingatkan kita. Yang pertama datang tolong kita siapa? Ya, hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah olehmu akan Al-Quran ini. Rasulullah tak berhenti kat situ saja, Rasulullah sambung. Ya, bila Rasulullah kata, ya, iqra'ul Quran fa innahu, waktu jawab syaratnya, fa innahu, itu kembali kepada Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamati, maka sesungguhnya Al-Quran ini akan datang kepada kamu memberi pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti. Kepada siapa? Syafi'an. Ya, syafi'an itu, Quran itu menjadi pertolongan di ashabihi, kepada ahlul Quran. Hari ini dah baca Quran berapa juzuk? Tak sampai 1 juzuk lagi. Tak apa, nanti balik sambung lagi baca. Sebelum tidur baca lagi. Sebelum tidur baca lagi. Saya ikut kuliah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya suka dia. Bukan saya suka dia, bukan lain macam kan. Saya suka cara dia menyampaikan tazkirah. Ramai sahabat dia dah pergi, kan? Anak dia umur 22 tahun dah pergi. Yang sepatutnya dia kata dia yang pergi, tapi anak dia pergi dulu tinggalkan dia. Itulah kehendak Allah. Kematian itu dia bukan kira dah tua ke, tunggu tua baru mati, kecil meninggal, besar meninggal, remaja meninggal, semua pun meninggal. Tapi dia buat PhD dah banyak, maka dia buat PhD tengok kawan-kawan sahabat yang meninggal, yang pergi dulu. Ya, sahabat-sahabat seperjuangan dia. Kita kenal macam mana dia menjadi ulat buku. Ya, ulat buku, kaki masjid. Kaki apa lagi tu? Kaki masjid, kaki ulat buku, kaki surau, semua-semua. Kaki menuju langkah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat dia ada yang meninggal dalam sujud. Ya, dalam sujud. Dan dia cerita ada sahabat dia sebelum daripada tidur,
Isteri dia tengok, dah balik daripada masjid, dah rehat sekejap, tu ambil wuduk. Itu biasalah sebelum tidur, masuk bilik air, gosok gigi, ambil wuduk tu biasa. Ya, baca surah Al-Sajdah itu dah memang kita sebagai hamba yang mengikut sunnah, kan? Betul-betul dia buat. Tapi malam tu luar biasa. Apa luar biasanya? Suami dia tengok dia semayang. Ya, semayang sujudnya lama. Lepas tu tengok, lepas semayang doa lama. Lepas tu zikir. Lepas tu sambung solat lagi. Lepas tu isteri dia tengok, ambil Quran pula. Tak boleh jadi ni, tidurlah. Tunggu lambat sangat ni kan? Tidurlah. Suami isteri dia tidur. Dah rutin tetap dia pukul 3 bangun. 3 subuh, bukan 3 tengah hari. Jadi, isteri dia tengok, tak bangun. Isteri dia bangun dulu. Oh, dia tidur lambat dan jadi, tak apalah. Dia masuk bilik air dulu mandi. Ya, masuk bilik air, masuk mandi. Lepas tu dia tengok, tak pernah pun selalunya dia yang bangun dulu. Dia kejutkan, dia ikut sunnah. Kalau ikut Rasulullah, suami bangun dulu. Kalau isteri tak bangun, Rasulullah ambil air, Rasulullah renjih-renjih kat mata isteri dia. Ada suami macam tu kan. Kalau isteri tak bangun, Rasulullah ambil air, dia rencih kat mata. Bukan ambil air setibuk muncul, tak. Ambil air rencih dekat mata. Nak bagi jaga. Itu tanda kasih Rasul kepada isteri nak bawa ke syurga. Dia pun kejut-kejut. Tak bangun. Kenapa? Kejut tak bangun. Dia pun dah rasa, apa ni ya? Pasang lampu lagi tengah. Lepas tu kejut lagi. Tak bangun. Macam meninggal. Dah meninggal. Mana tahu semua tu cerita daripada isteri yang cerita yang kawan kepada tu sahabat tu. Jadi isteri dia cerita, ya Allah, patutlah malam tadi tidurnya lambat. Jadi inilah kata macam mana kita hidup, macam itulah Allah ambil kita. Dah memang dia ahli solat, ahli Quran, ahli zikir. Maka Allah ambil sebelum dia meninggal seperti itu. Jadi dia bagian tidur yang penghabis, dia dah ready dah semua-semua, dah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu pengajaran yang kita kena ambil. Tengok macam mana kalau Allah kata wa innaka, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu da'ala, benar-benar di atas akhlak sebuah Al-Quran. Kita nak berakhlak seluruh Al-Quran. Allahu Akbar. Kan? Kalau kita hitung bahagian lidah kita pun cukuplah. Kenapa Allah jadikan lidah ni belah dalam? Nampak lidah kita belah dalam. Kalau lidah kita terkeluar memang tak comel kan? Duduk belah dalam. Lepas tu Allah letak pula dalam mulut kita, lidah belah dalam ada lagi gigi. Betul kan? Bila tengok gigi cantik lagi, putih-putih tu cantik giginya. Sekejap ya, saya kena angkat telefon. Sebab motor saya mesti rosak tadi. Saya nak atas tadi jalan kaki. Kat sini ada kedai motor. Dah saya cakap dengan dia, abang balik pelan-pelan. Assalamualaikum. Ya bang. Ya bang. Kondo. Ni apa nama kondonya? Kepung Central. Kepung Central bang. Central ya. Kepung Central. Kepung Central. Kepung Central. Ya, kenapa bang? Dan abang dah forward location. Okay, tak apa, dah boleh forward kat the location. Abang balik naik motor juga? Abang tolak. Abang letak je motor kat sini. Nanti besok ambil lah. Mana boleh abang tolak lagi Kepung ke? Abang suruh pian cari highlight. Bawa motor ni highlight. Okay. Baik. Hati-hati. Balik kami hantar. Balik nanti saya dengan Muslimah hantar. Menantu saya datang ambil. Tak, cuma nak cari dia motor. Dia kata dia nak tolak motor. Mana dia boleh tolak motor tu? Dari mana ke mana? Dari sini dah sampai ke Tasik. Mana logiknya? Ada buka. Dekat mana? Di
buka. Hari Ahad punya masalahnya. Hari Ahad. Saya suruh tinggal motor dia tak nak. Tak tahu dia buat macam mana. Dia buat pelan-pelan ke malam-malam. Semalam lagi di pantai saya dengar motor tu dah bunyi. Abang, motor ni dah bunyi-bunyi. Dia kata Isnin hantar. Sebab semalam dah petang. Kedai pun dah nak tutup. Hari ni hari Ahad tak buka. Lepas tu tadi saya cakap, abang boleh ke motor ni? InsyaAllah. Gitu. Betul saya cakap. Saya ni tak boleh tegur. Saya tak boleh menegur. Kalau saya menegur selalu jadi. Sebab tu kadang-kadang kalau saya nak tegur, saya diam. Takut terjadi. Tapi jadi betul. Jadi betul. Saya kata, bang, boleh ke motor ni? Dia saya cakap, InsyaAllah kata dia. Saya cakap, dalam hati saya cakap, naiklah kereta. Kan? Tapi saya tak buka mulut. Cuma dia cakap insyaAllah. Bila dia kata insyaAllah, saya kata insyaAllah lah tu. Rupanya tak lepas juga. Tapi lepas sampai kat sini. Lepas tu tadi bila naik lagi atas tempat guard tu ke atas, dah bunyi dah. Saya kata bapak dah naik atas. Abang tunggu juga bawah. Itulah. Tak sampai sini, saya pun nak Fatimah tu suruh ambil. Okay, Alhamdulillah tinggalkan tu. Itu semua takdir Allah menguji kita sejauh mana kekuatan kita. Kekuatan kita untuk menyampaikan ilmu Allah. Maka dengan sebab itu kita muhasabah diri kita. Apa saja yang Allah bagi pada kita ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semua yang ada pada kita ni hanyalah pinjaman, amanah, ujian daripada Allah. Ingat, pinjaman daripada Allah untuk seketika di dunia. Amanah daripada Allah untuk ditanya selepas daripada dunia. Ujian daripada Allah untuk di atas dunia. Jadi pastikan lidah kita sentiasa bercakap benar. Hati kita sentiasa kita sucikan kerana Allah. Jadi yang lidah kita ni bercakap banyak mana, wallahu a'lam, tiap-tiap hari kalau dihitung, dia rekod tak tahu berapa ribu dah, wallahu a'lam. Kita tak tahu yang percakapan kita tu kat mana yang Allah terima. Maka elakkan percakapan yang tidak baik. Elakkan percakapan yang tidak baik. Saya suka dengar, kalau saya tak buat apa-apa, saya datang motor ke, saya dekat rumah ke, saya buat kerja ke, saya akan cari tazkirah. Jadi tadi saya dengar tazkirah. Sambil saya buat kerja, saya dengar tazkirah. Kata Ustazah, maaf lelaki Dr. Hafizah Musa, saya baik dengan dia, saya dengar. Dia kata orang perempuan ni banyak masuk neraka. Jadi jangan jadikan kita daripada golongan tu. Sebab bila Rasulullah tengok neraka, ya Allah, tanya dengan Jibril, siapa tu? Umat kamu lah, kata Jibril, kan? Tengok dalam tu, ya Allah, ramainya kaum wanita. Ramainya kaum wanita. Jadi kita jadikan, kita bukan daripada kalangan yang seperti dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana? Tahan lidah kita. Sebab lidah orang perempuan ni suka cakap yang melepas saja. Jadi tahan lidah kita. Tahan mata kita, tahan telinga kita. Sebab kita orang perempuan ni mudah terpengaruh. Tengok TikTok pun cukup lah. Kalau nak tengok JNT tu, hantar tu kan. Banyak barang orang lelaki ke banyak orang perempuan? Orang perempuan, jawab sendiri. Tengok Shopee pun, siapa yang order banyak? Orang perempuan. Kalau nak pergi tengok shopping komplek tu pun yang ramainya siapa? Orang perempuan. Maka orang perempuan kena banyak menahan mata daripada apa yang Allah ingatkan kita. La tubazir, jangan suka membazir. Barang tak sebanyak mana perlu kita gunakan dekat dunia ni, tapi kita banyak membazir. Banyak sangat membazir. Tudungnya sampai beralmari-almari, bajunya, kasutnya, bagnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana orang perempuan nak menjawab di hadapan Allah? Kita tahu Fatimah Az-Zahra anak Rasulullah. Mewah tak hidup dia? Sihat kan? Tapi dia bersusah di atas dunia, dia berbahagia di dalam syurga. Kerana mendengar nasihat ayahnya, mendengar nasihat suaminya.
Kita nasihat suami, kita tak dengar. Suami duk kata dia, hari-hari benda tu lalu depan kita. Ya, apa dia berhenti, rumah kita hantar segala-gala hantar. Ya, saya pun kena tegur dengan suami. Dah tak berani dah. Anak saya lah ngajar TikTok pun. Nama dah tegur, tak cukup-cukup ke lagi, dia kata. Ngajar orang jangan basi, sendiri membasi, dia kata. Saya kata, mana saya ada membasi, saya beli pisau 4.5 kg. Kan dia nak guna pisau 4.5 kg, kan ada pisau yang boleh buat dengan timun, dengan carrot tu kan. Dalam tu dah ada pisau, tak payah nak guna lagi. Awak pun pasal masak, dia kata. Yang selalu masak dia. Sebab saya ngajar tak berhenti sampai malam. Jadi memang dia lah masak. Dia tak payah pisau-pisau tu. Dia kata cukup dengan ada pisau. Dulu pun dengan pisau ni lah, sekarang mereka dia kata. Jangan suka membazir. Betul, kita suka membazir. Jadi jangan suka membazir. Jadi jadikan akhlak kita seperti mana Fatimah, seperti mana Khadijah, seperti mana Maryam, yang mereka hidup tidak banyak melakukan pembaziran. Di antara kemurkaan Allah yang menyebabkan orang perempuan masuk neraka, selain yang kita tahu tu, adalah dengan sebab orang perempuan suka membazir. Membazir di dalam percakapan. Ini guru saya ajar. Membazir di dalam percakapan, kalau dapat bersembang 1 jam, naik 1 jam setengah. Membazir di dalam menggunakan penglihatan, membazir di dalam pendengaran. Itu sifat orang perempuan banyak yang kita wajib berubah dengan segera. Sebab setiap apa yang kita cakap tidak pernah tidak dihitung oleh Allah. Setiap yang kita dengar tidak pernah tidak dihitung oleh Allah. Kenapa? Allah bersifat dengan basar melihat. Allah bersifat dengan sama mendengar. Allah bersifat dengan alim, ilmu, ya, mengetahui. Jadi kita perempuan kurangkan banyak bercakap, kurangkan banyak melihat selain daripada Al-Quran, kitab-kitab, kurangkan mendengar hiburan yang menanaikan. Kita nak ambil sedikit contoh daripada ayat yang Allah kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Hari-hari tolong bersungguh-sungguh berjihad baca Quran. Berjihad baca Quran. Hari-hari paling kurang, tadi saya tanya akak belum 1 juzuk. Make sure sebelum tidur baca. Paling kurang 1 juzuk. Dia jadi pembela kita. Nanti bila kita dah baca Quran 1 juzuk, 1,5, 2 sampai dah 3 juzuk. Sahabat saya setiap 10 hari habis. Sahabat saya, bukan ustazah. Saya aja, dia boleh buat 3 juzuk 1 hari. Tapi ialah dia tak sibuk macam saya, boleh lah. 1 hari 3 juzuk. Selagi dia tak dapat 3 juzuk, dia takkan tidur. Dia paksa diri. Akhirnya mula paksa diri, akhirnya sendiri tak dapat 3 juzuk lebih tak apa, jangan kurang 3 juzuk. Selagi tak dapat 3 juzuk, seolah-olah dia peminat Nescafe. Seolah-olah macam dia tak dapat Nescafe yang paling dia suka. Jadi apa dia dapat? Dia beramal dengan Al-Quran macam ni. Dia bila dia dah mula start dengan Al-Quran, Allah permudahkan dia. Ini cerita benar. Allah permudahkan dia mudah bangun malam. Allah permudahkan, Allah gerakkan hati dia tengok mana simpanan dalam bank akan tinggal jadi faraid. Simpanan dalam tabung haji pun tinggal jadi faraid. Simpanan dalam drawer dalam laci tinggal jadi faraid. Gelang, rantai, cincin semua jadi faraid. Faraid untuk yang tinggal pewaris kan? Dia faraid lah juga. Ya, untuk diri sendiri yang tak boleh nak sharing tu kena buat, dia kata. Jadi dia muhasabah diri dia dengan sebab dia baca Quran 1 hari 3 juzuk. Dengan sebab dia baca Al-Quran 1 hari 3 juzuk, dia muhasabah diri dia. Lalu dia mula mengeluarkan dalam bank. Dia keluarkan tabung haji. Dia dah keluarkan.
Bukan dia keluar pergi tabung haji semua tu pergi lepas tu pergi, tak ada. Dia keluarkan untuk simpanan akhirat. Faham tak? Alhamdulillah. Ini hasil daripada dia baca Al-Quran. Sendiri Allah gerakkan hidayah. Ya? Yang kalau dulu simpan fikir nanti kalau anything happen, I have my own money. Always we are talking about stuff like that, isn't it? Ya, kita selalu cakap seolah-olah kita tahu macam kita lambat lagi nak mati. Macam lambat lagi, biarlah kat situ. Ya, dia kata anything happen to myself, I have my own money. So tak payah minta kat anak, tak payah minta apa. Tapi bila dia start baca Quran 3 juzuk, dia dapat daripada Allah. Dia keluarkan. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dia rasa sangat lega. Macam dia kata kalau dah sampai masa, dia dah bagi pelajaran ke anak-anak. Anak-anak pun dah semua bekerja. Alhamdulillah. Jadi tak adalah dia terbeban dengan Allah. Sebab dia dah bagi start daripada kecil, pasti. Lepas daripada pasti dia masuk tahfiz. Lepas daripada tahfiz dia hantar anak dia berkata lah. Ada daripada UAE, ada daripada Jordan, ada daripada berkata-kata negara. Ada ambil jurusan agama, ada tak bukan jurusan agama, tapi semua Alhamdulillah. Okay, jadi insyaAllah awak mulakan dengan Al-Quran. Nanti awak akan dapat hasilnya. Ya, itu dia sharing dengan saya. Yang saya bercakap, dia yang buat. Tapi saya dapat juga pahala sebab menyuruh orang melakukan kebaikan. Ya, Alhamdulillah. Mari kita teruskan, ya. Surat berapa tadi? 15. Okey, mari terus. Jadi mari kita tengok pula yang kedua. Tadi dia kata sesungguhnya Rasulullah SAW itu mempunyai budi pekerti Al-Quran. Jadi kalau budi pekerti Al-Quran itu, Al-Quran tidak pernah mengajar kita perkara yang tidak baik, kerana Al-Quran itu daripada Allah yang memerintahkan manusia menjadi insan yang terbaik, kerana Allah ciptakan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan memang dah Allah jelaskan al-jannatu lil mu'minin. Allah ciptakan syurga itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Okey, seterusnya disebut lagi, dia kata ad-dinu husnul khuluq. Ya, jadi siapa saja yang beragama Islam, ya, pasti akan jadi husnul khuluq. Ya, husnul tu kita tengok adalah kemuliaan ataupun kebaikan. Ya, agama itu adalah kemuliaan budi pekerti. Sepatutnya setiap orang Islam mempunyai budi pekerti yang paling mulia. Ya, menjadi contoh kepada mereka yang belum beriman, yang belum beragama Islam. Sebab itu kalau kita tanyalah kepada orang-orang kafir yang memeluk Islam, bukan kerana orang Islam dia masuk Islam, tetapi dia melihat bagaimana Al-Quran yang mula-mulanya dia nak cari silap Al-Quran, akhirnya dia bertemu dengan jawapan yang paling benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Awak kenal tak Dr. Ridwanti? Kenal. Dia tu sekampung dengan saya. Baru ni saya jumpa dengan dia. Ya, dan dia punya adik ipar belajar dengan saya. Dia kata apa? Ustazah, dia kata, saya kalau tak duduk lah, dia kata, masa belajar itu, dengar masa sekolah rendah tu tak dengar bagaimana Al-Quran dibacakan, saya tak beriman Ustazah. Saya betul-betul Ustazah masuk Islam, saya dengar orang baca Quran. Ya, saya dengar orang baca Quran. Ya Allah, dia kata tak pernah dengar suara sedap yang paling sedap melainkan Al-Quran. Jadi kenapa dia masuk Islam? Sebab dia dengar ayat suci Al-Quran. Macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk Islam, dia dengar adik dia baca Quran kan? Jadi macam itulah Ridwanti. Dia dengar masa sekolah rendah, kan di sekolah rendah kebangsaan. Jadi ada baca Quran masa dia jam 5 jam 6 tu dah baca Quran bila masa agama Islam tu kan. Jadi dia tak keluar. Dia dengar aje. Jadi dia dengar orang baca Quran itulah yang menyebabkan hatinya benar-benar nak jadi seorang Islam. Jadi adik-adik dia ramai masuk Islam. Cuma ialah
hidayah milik Allah. Ibu dan ayah dia sampai sudah tak Islam. Ya, tapi adik-adik dia alhamdulillah ramai masuk Islam. Okay, itulah dia kata ad-dinu husnul khuluq. Ya, kalau kita tengok betul-betul yang beramal dengan Islam, pasti Allah muliakan. Kita kenal, kalau kat Malaysia kita kenal Habib Ali kan. Oh, macam mana akhlak dia. Jumpa siapa pun senyum. Jumpa siapa pun senyum. Hari tu Habib Omar datang Malaysia kan. Alhamdulillah. Jumpa siapa pun senyum. Itulah senyuman seorang yang beriman yang Nabi kata ibtasim sadaqah. Senyumlah kamu kerana senyuman itu adalah sedekah. Tak payah modal. Modal dia senyum saja. Ya? Tapi hati-hatilah kalau perempuan dengan lelaki tu be careful. Maksud yang disuruh senyum dengan senyum tu ialah perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, ya, suami dengan isteri, ayah dengan anak-anak, ibu dengan anak-anak. Itu senyum selalu. Kerana senyuman itu penyebab keluarga itu menjadi mawaddah warahmah, mendapat kasih sayang. Macam mana suami pun dah nak senyum dengan isteri, isteri pun dah nak senyum dengan suami. Macam mana nak dapat mawaddah? Mawaddah cakap Melayu apa? Mawaddah cakap Melayu apa? Lebih kurang lah. Mawaddah warahmah. Dia lebih kurang daripada kalimah waddah, rahmah, rahimah sama. Cuma dia jadi macam terikat, balaghah. Ya, akan dapat mawaddah warahmah. Jadi senyum. Rasulullah tu jumpa siapa pun senyum. Orang tak suka pun dia senyum, orang suka lagi lah dia senyum. Sehingga Rasulullah suruh kita ibtasim. Senyumlah kamu. Ya, senyum. Kerana senyum tu dapat pahala. Ini akhlak orang yang beriman. Dan akhlak orang yang beriman, mereka akan ke syurga Allah. Sebab Allah kata orang yang beriman tu punya sifat yang sabar. Sabar. Jadi sabar itu bukan kerana manusia. Sabar itu kerana perintah Allah. Kita baca Quran dalam surah An-Nahl. Surah Al-Baqarah tu, surat akhir tu disebut. Allah suruh kita fasbir, sabar kamu. Wa ma sabruka illa billah. Kerana kesabaran itu perintah Allah, bukan perintah manusia. Dan kesabaran itu telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan syurga itu tidak akan pernah terbuka melainkan Rasulullah berada di hadapannya. Ya, dan Rasulullah sangat cinta kepada kita. Rasulullah nak masuk syurga dengan umatnya. Jadi jadikan akhlak punya sifat sabar, punya sifat redha, punya sifat qanaah, punya sifat zuhud. InsyaAllah kita boleh buat. InsyaAllah boleh buat. Ya, yang penting apapun pertama, contoh, ya, Allah sangat sayang. Allah sampaikan saya kat sini dulu. Kalau tengah jalan tadi macam mana? Saya bukannya pandai pakai Grab. Saya sungguh, saya tak pandai pakai Grab. Tak pandai. Sebab suami saya bukan, dia tidak membiasakan isterinya bebas. Sejak saya kahwin sampailah hari ini. Boleh je saya datang naik kereta ke sini, bukan saya tak boleh drive. Boleh. Saya pandai pakai Max saya pandai. Tapi dia tak bagi. Lagi mana dia mampu, dia hantar kereta. Kalau dia tak agak pakai motor, pakai kereta, dia cakap. Itu lagi. Kecuali yang dekat-dekat. Kalau yang dekat surau, dekat dengan masjid, dekat rumah saya, itu tak apalah dia bagi. Tapi kalau jauh macam ni, dia tak bagi. Kerana tanggungjawab dia anfusakum wa ahlikum nara. Dia jaga diri saya supaya jauh daripada perkara yang Allah larang. Walaupun kita cuba kontrol, tapi dia tetap macam tu. Jadi jaga ini insya-Allah. Ya, kalau cakap suami kita dengar, cakap kita pun suami kena dengar juga. Yang baiklah, yang tak baik dia dengar. Okey. Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya, iaitu yang bernama Tanwir Al-Qulub, qulub tu hati, daripada kalimah nawir tu, cahaya hati, bahawa mabadi ilmu tasawuf, dia kata asas permulaan ilmu tasawuf itu ada 10 perkara. Ini asas permulaan tasawuf. Bukannya nak masuk tarik yang jauh-jauh tu, kan, tarik Syanthabiyah semua tak. Ya, kita tengok yang awal-awal ni. Ya,
Yang pertama dia kata had atau takrif ilmu tasawuf. Ya, iaitu ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa. Jiwa tu disebut dengan nafsun. Dalam Quran, jiwa tu disebut dengan nafsun. Lalu kita jumpa ayat nafsun, anfus tu jamak, nufus tu jamak. Kalau sendiri-sendiri, nafsun. Ya. Sebab tu kita selalu minta dengan Allah supaya nafsu kita menjadi nafsu yang mutmain, yang sentiasa diredai Allah. Ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa iaitu sama ada baik atau buruknya. Kita tahu, jangan kata kita tak tahu. Kita tahu hati kita, sangka baik dengan Allah, sangka baik dengan makhluk Allah. Kita tahu kan? Sebab hati itu berbicara dengan hati kita, berbicara dengan akal kita. Hati kita berbicara dengan jasad kita. Jadi kita tahu hati kita sejauh mana kebenaran kita di sisi Allah, sejauh mana kebenaran kita sesama makhluk Allah. Sebab tu hati tidak boleh ditipu. Yang suka menipu ialah lidah. Ya? Mata hati tidak mudah ditipu. Yang suka menipu mata yang zahir. Mengetahui bagaimana membersihkan jiwa dari segala kekotorannya. Macam mana cara kita nak membersihkan hati kita? Allah sebut dalam Al-Quran. Ana bizikrillahi tatma'innul qulub. Ana artinya ketahuilah. Ketahuilah. Siapa nak ketahui itu kita lah. Kita, orang yang belajar, orang yang ada ilmu, orang yang beriman. Allah kata, cara kamu nak bersihkan hati bizikrillah, dengan banyak mengingati Allah. Macam mana dengan banyak cara mengingati Allah? Banyak kalau menyebut nama-nama Allah. Ya, satu hari berapa kali kita menyebut kalimah yang paling agung itu, iaitu kalimah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sehingga kan Rasulullah SAW menjelaskan, man akhiru kalam fi dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang kalau akhir kalam dia, perkataan dia dengan kalimah la ilaha illallah terus ke syurga. Tak ada hisab-hisab lagi. Hanya menanti untuk dimasukkan ke dalam syurga apabila telah pun kiamat. Saya dulu berguru dengan Ustaz Abah Fatani yang ketika usia 7 tahun sudah pun berlayar ke kota suci Mekah. Ya, 7 tahun dah duduk kota suci Mekah, dia orang Fatani. Kemudian balik ke Fatani, di Fatani bergaduh, lalu datang ke Malaysia, sampailah meninggal di Malaysia. Jadi setiap hari disuruh kami menyebut kalimah la ilaha illallah itu paling kurang 100 kali. Paling kurang. Siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah 100 kali secara khusus ya. Maksudnya kita duduk dengan betul-betul nak menyebut kalimah la ilaha illallah. Yang bukan sekadar lisan tapi serentak dengan hati. Ya, serentak dengan hati. Bila kita menyebut kalimah la ilaha illallah, ya, hati kita jalan la mawjuda illallah. Apa maksud la mawjuda illallah? Tiada yang wujud kekal. Wujud tak wujud tak? Wujud. Nah, saya tak tidak cakap Melayu. Tak ada yang wujud kekal melainkan Allah. Kita sebut lagi la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tiada yang kusembah melainkan Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Tiada yang aku minta selain, semua permintaan kita hanya kerana kepada Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Ya, tiada yang aku niat melainkan semuanya niat kerana Allah. Jadi serta bila kita sebut la ilaha illallah bukan sekadar lidah. Hati kita jalan. Macam kita angkat takbiratul ihram. Bila kita angkat kalimah Allahu Akbar kan, mesti serentak ada fasad, ada takrat, ada takyin kan. Macam itulah kita jalankan kalimah la ilaha illallah itu. Jadi dia ajar kami. Ya,
Dia ajar kami menyebut kalimah itu dalam kitab Riyadatus Salikin, Hidayatus Salikin, Sirrus Salikin. Semua cerita bab-bab tu. Ya. Itu semua bab tu semua kitab tasawuf. Sebab tu saya minat dengan tasawuf. Sebab tu saya minat dengan tasawuf sebab dia ajar. Ya, dan tasawuf ini tidak boleh kita belajar tasawuf semata. Dia mesti ada gandingan dengan tauhid. Dia tauhid tasawuf. Kalau fiqh di sendirian. Tapi kalau tauhid dengan tasawuf kena jalan. Ya, tauhid mengesahkan Allah, tasawuf membersihkan hati kita kerana Allah. Ya, sebab hati kita ni kalau tak dibersihkan susah. Sebab itulah tadi disuruh ala bizikrillah kita tatmainnul qulub. Jiwa kamu akan tenang setenang-tenangnya bila menyebut kalimah-kalimah Allah. Sebab tu ketika kita baca Quran, kalau benar niat kita baca Quran kerana Allah, pasti kita akan dapat ketenangan. Macam sahabat saya, ya, 3 juzuk dah, okey, dia dah Allah tunjuk. Dia bukan cerita dengan awak, dia takkan cerita dengan awak. Dia cuma cakap dengan saya sebab hasil daripada Al-Quran. Nak share supaya orang lain pun boleh ikut. Itu saja, bukan dia nak tunjuk riak, taknya. Ya, nak orang lain boleh ikut. Kita ni selalu duk ini untuk anak kita, ini untuk ini, untuk ini. Kita tak pernah fikir. Macam my husband friend. Dulu kerja telekom kan. Dulu sibuk dengan kerja. Lepas tu dah habis kerja, dia tegur cara baik dan sahabat dia, kawan baik dia lah, kawan baik. Kalau orang lain dia tak pernah tegur. Dulu kita kerja, dia kata okey lah. Tapi kalau saya memang pagi subuh sentiasa dengan suami kat masjid, dengan maghrib, dengan isyak. Ya, dulu saya mengajar malam, tapi sejak suami saya tak berapa, dia dah tua, 66 masuk 67 kan, tak adalah mengajar malam. Jadi saya tak mengajar malam, hanya pakai online je. Kalau dulu malam di mana saya mengajar, di situlah saya solat maghrib dengan suami sampai kepada isyak. Kalau dah tak ada malam, saya ajar online je. Jadi dia kata tegur suami, kawan dia, kalau dulu sibuk dengan kerja, sekarang dah pencin. Sekarang sibuk ke mana? Pagi-pagi hantar sekolah, hantar cucu, bukan tanah. Lagi hantar anak sekolah kebangsaan, lagi hantar anak lepas sekolah kebangsaan, kamu pergi hantar sekolah agama, lepas tu ambil pula, lepas tu hantar pula sekolah petang 3 cucu. Tapi dia tegur dia elok. Dulu kita dah sibuk dengan dunia kerana mencari nafkah. Nafkah tu wajib atas kita, betul. Ya, orang lelaki kena ingat nafkah makan, nafkah tempat tinggal, nafkah pakaian, nafkah yang kadang-kadang dia lupa membahagiakan hati isteri dan keluarga. Itu nafkah yang wajib dijaga oleh suami. Kalau suami pandai membahagiakan isteri, insya-Allah isteri akan taat pada sistem suami. Jagalah itu semua. Tak kira lah isteri gaji lecturer 10,000 gaji sebulan, tapi makan tetap wajib suami beli. Tetap beli beras, beli ikan, semua itu wajib atas suami. Paling kurang setahun, ada tak suami belikan baju 2 pasang? Ada tak? Tu ngaku, alhamdulillah. Jangan dia fikir, dia gaji dah besar, dia engineer, dia arkitek, gaji dia banyak, belilah sendiri. Besok sangkut dengan Allah. Paling kurang setahun, 2 helai baju, 2 helai duduk, 2 helai stokin, everything 2. Allah suruh. Allah yang suruh. Ya, Allah dan Rasul yang suruh. Jadi itu kewajipan. Ya, tempat tinggal, makan, minum, pakaian, hati, bahagiakan hati isteri. Membahagiakan hati isteri, semua itu ditanggung, insya-Allah Allah akan cukupkan semua keperluan untuk keluarga itu, insya-Allah. Tapi isteri janganlah melampau. Ya, hari-hari minta ikan bawal, hari-hari minta danggala, hari-hari minta ketam. Ya, lepas tu minta daging batang pinang. Memanglah ikutlah kemampuan suami. Okey, jadi insya-Allah. Jadi ingat pada suami, walaupun dah sampai tua macam ni, setahun 2 kali kena beli. Belilah raya puasa sepasang, raya haji sepasang. Dah lah. Dan tua-tua ni nak pakai baju ke mana sangat kan? Cukuplah belikan 2 pasang. Setahun paling kurang 2 pasang. Semua 2 pasang daripada kepala sampai kaki. Ya, faham tu? Dari kepala sampai kaki itu kewajipan suami yang diperintahkan oleh Allah.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, seterusnya tu suami saya kata apa? Dia kata apa? Suami saya nasihatkan, dia kata kesian dekat cucu. Kesian dekat cucu. Yang isteri dia pula dekat rumah, masak, basuh, kemas rumah. Ya, bila jiran-jiran ajak ke masjid, dia kata kesian dekat cucu. Kita kesian, tak kenapa tak kesian pada diri sendiri? Kita nak kesian pada cucu, diri kita kesian tak? Kesian kat diri kita. Sebab kita dah nanti bila kembali kepada Allah, apa yang kita nak bawa? Itu yang kita kena fikir. Semua yang lain tinggal. Yang kita nak bawa apa yang kita dah buat di sisi Allah itu. Jadi kena fikir kesian pada diri sendiri. Kerana ketika mana ditanya malaikat, "Marabbuka man nabiyuka ma dinuka?" Tak ada siapa pun akan turun di atas dunia ini. Sendiri jawab. Ya, sendiri jawab. Itu kena kesian pada diri sendiri. Mari kita tengok. Kemudian seterusnya dikata, membersihkan hati. Ingat ayat Al-Quran, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah oleh kamu, dengan memperbanyakkan kita mengingati Allah, Allah akan bagi jiwa kita tenang. Jiwa kita tak tenang dengan duit berjuta, makin risau dia. Makin risau lagi ada. Dengan durian bereka-reka, makin risau lagi ada. Kalau durian banyak ni tahun ni harga turun, nampak risau kan? Tapi bila kita dengan Allah, dengan zikirnya, dengan semua jiwa kita akan tenang, insya-Allah. Kemudian dia kata lagi, bagaimana nak membersihkan jiwa tadi dah sebut. Itulah cara membersihkan jiwa. Dan memperindahkan jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Sebab tu kalau kita baca kitab Penawar Bagi Hati, juga kitab tasawuf, ada 10 perkara mazmumah, ada 10 perkara mahmudah. Jadi kita buang semua-semua yang 10 tu, kita ambil 10 yang memperindahkan jiwa kita. Husnuzan, buang sifat bahil, buang sifat tamak, buang sifat iri hati, buang sifat pentingkan diri sendiri. Semua itu adalah sifat-sifat tercela. Maka bila hilangkan sifat tercela, datanglah sifat-sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengetahui cara atau kaedah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana cara nak sampai kepada ma'rifatullah? Kan dalam kata ulama, bukan hadis, man arafa binafsi faqad arafa rabbah. Biasa dengar kan? Biasa dengar tu kan? Man arafa binafsi, siapa yang kenal dirinya, faqad arafa rabbah, pasti dia akan kenal Allah. Macam mana kenal diri dia? Kita ni dari siapa? Kita dari Allah. Kita dari Allah. Bila kita dari Allah, kita ingat kita akan kembali kepada Allah. Sebab itu selalu diperingatkan, fattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu pada mana hari kamu bertemu dengan Allah. Hari kematian kita. Orang hanya mampu menangis. Itu pun kalau dia nangis kejap saja. Kita yang akan berhadapan dengan alam yang baru, namanya barzah, persinggahan sementara kita. Kita nak sementara kita tu macam kalau kita berjalan, ada transit kan? Maka kita nak transit kita yang terbaik. Jadi Allah dan Rasul telah menyediakan bagi orang yang beriman, transitnya adalah taman. Bagi orang yang kufur, transitnya ialah lubang neraka. Kita dah tahu. Maka usahakan macam mana jalan nak sampai kepada redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana nak sampai ke redha? Buang kikis betul-betul sifat mazmumah. Dan mazmumah maksud apa? Sifat-sifat tercela di sisi Allah. Allah tak suka. Sebab tu Allah peringatkan kita, wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kita sombong sesama manusia, dan jangan berjalan di atas bumi Allah ini dalam keadaan sombong,
Sombong tu sombong pada siapa? Sombong kerana engkar perintah Allah. Contoh kat sini, tahu ada kelas. Kecuali lah memang tak boleh datang sebab kat hospital. Tak boleh datang dengan sebab tak sihat. Sengaja tak datang tapi tahu. Sombonglah tu. Kerana turun kalimah yang pertama tu memerintahkan kita menuntut ilmu. Ya, namanya suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah suruh kita pertama-tama tuntut ilmu Allah supaya kita hidup dalam redha Allah, dalam rahmat Allah. Sebab tu suruh belajar. Okey. Kalau kita kalau kita belajar, kita ada ilmu, kita menerima ketentuan Allah itu dalam keadaan tenang aja jiwa. Saya cakap dengan suami, tak apa Pak, dah naik atas. Ya, abang pergi cari tempat apa boleh motor. Kita tanyalah siapa-siapa. Dia kata tak ada, kedai tutup. Okey, tak apalah, dia nak balik. Saya kata timpang motor kat sini, tak apa, dia cuba. Tak tahu macam mana dia cuba, ada lah dia cuba tu. Mungkin dia bagi kawan dia ke, ambil highlight ke, apa ke. Ha? Ya, mungkin dia bagi kawan rumah dia ramai kat Tasik tu. Naik highlight boleh tu. Kan? Okay, pun dia bagi kawan dia tu. Tapi kita terima dengan tenang. Tak ada kenapa lah dia pergi kelas pun nak bagi motor rosak. Janganlah cakap macam tu. Tak boleh. Ya, sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Kalau dia kata motor dia dah teruk nanti nak repair banyak-banyak, tu kau jual motor baru. Apa susah? Kan? Motor tu pun dah lama dah. Lebih 10 tahun dah tu. Kan? Dah cukup dah dia hantar saya ke sana ke sini. Ya? Jasa dia banyak hantar ke tempat-tempat majlis ilmu. Hantar saya ke masjid, hantar saya ke bank, hantar saya saya ngajar mata-kata. Kan? Semua mengajar dekat kampus semua. Ya? Bukan semua, banyak tempat. Satu hari 4 kelas, 5 kelas. Kan? Jadi motor tu pun dah penat dah. Dia sangka baik dengan Allah, insya-Allah. Okey, yang kedua, tengok dia kata mad'u atau objek kajian ilmu tasawuf. Dia kata yang kedua, tadi faham tak? Mengikis kekotoran hati. Sebab apa-apa pun penting hati. Buang dulu sifat-sifat yang tak elok tu, baru boleh datang sifat yang baik. Sahabat saya guru Al-Quran, dia kata dia tak pernah mengajar orang sesusah itu. Saya pun dengar tegak. Ya, saya tanya kenapa, saya kata, Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan 45 tahun dia kata, La ilaha illallah, tak nak jumpa macam ni. Dia kata apa, saya cakap, jangan mengeluh, jangan kesah. Kata, itu ujian. Nak syurga Allah tak semudah yang kita ucap. Dia kata, Ida pergi ngajar dia kata. Dia panggil saya Ida. Ya, umur dia sekarang dah 75 tahun. Ida pergi ngajar dia, kenapa? Dah tak tahu macam mana nak suruh dia sebut betulkan huruf. Kan? Saya dah tunjuk macam ni. Bukannya tengok online, tengok depan mulut saya dah. Dia kata, macam mana nak betul? Lepas tu saya cakap dengan dia, Kak, macam ni. Okay, sabar banyak-banyak. Agak suruh dia beristighfar banyak-banyak. Suruh dia beristighfar dulu. Kerana yang menyusahkan itu, kerana dosa. Jadi perbanyakkan beristighfar. Yang suruh disebut tak. Kalau tak pandai nak menyebut kalimah penghulu istighfar, sebut astaghfirullahalazim. Cukuplah. Agak cuba dulu. Suruh dia buat dulu. Ya, kalau nak sebut astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi itu panjang, susah. Kan? Sebut dulu kalimah astaghfirullahalazim. Sebut dulu banyak-banyak. Ya. Sebut dulu banyak-banyak. Duduk diam-diam tu sebut banyak-banyak sampai mengalir air mata. Bila kita sebut kalimah astaghfirullahalazim, at the same time, masa yang sama, kita ingat dosa kita. Kenapa? Susahnya nak terima Al-Quran. Sedangkan Allah menyebut dalam surah Al-Qamar itu, Allah kata Allah kata walaqad yassarnal Quran. Allah permudahkan bila hamba-hambanya untuk membaca, mendalami Al-Quran. Tapi kenapa yang tu susah sangat? Kan? Jadi saya suruh dia istighfar bukan. Ya, suruh dia istighfar banyak-banyak. Lepas tu akak mengajar dia dulu. Ya, alhamdulillah, betul. Ternyata betul. Alhamdulillah, dah dapat hafal surah Al-Mulk. Tak tengok Quran dah. Dan baca dengan tajwid, dengan makhrajul huruf yang betul, sifatul huruf yang betul, tajwid yang baik. Ya, jadi
Jadi perbanyakkan beristighfar kerana Allah sangat cinta kepada orang yang memperbanyakkan beristighfar. Rasulullah itu maksum tapi tak berhenti beristighfar. Okey, terus. Iaitu mengetahui akan pekerjaan hati, lintasan dengan gerak hati. Namanya niat. Namanya apa? Niat. Dan seluruh panca indera. Apa panca indera kita? Semua-semua lah. Mata, hidung, mulut, lidah, telinga tu disebut panca indera. Dalam konteks pembersihan dan penyuciannya. Tapi bermula penyucian yang zahir itu mesti daripada dalaman. Ya, mesti daripada dalaman. Jadi dalaman tu perbanyakkan memperbetulkan niat kita kerana Allah. Memperbetulkan niat kita kerana Allah. Belajar. Ya, belajar macam tadi, bersihkan hati kita, perbanyakkan beristighfar, perbanyakkan berselawat kepada Rasulullah. Kerana Islam takkan sampai kepada kita pada petang begini melainkan Allah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi permudahkan memperbanyakkan beristighfar, permudahkan memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah. InsyaAllah lintasan daripada hati kita yang baik-baik, ya, lintasan daripada hati kita, gerakan daripada hati kita menjurus kepada kerana Allah. Dan insyaAllah bila benar pada niat, benar pada perbuatan, maka perbuatan melalui panca indera kita, Allah gerakkan lidah kita berbanyak berzikir, ya, Allah gerakkan telinga kita memperbanyakkan mendengar tazkirah, ya, wa dzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu sangat berguna kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Bila dengar peringatan daripada Allah, dia segera meninggalkan dosa dan dia segera melakukan kebaikan. Itu sebab disuruh mendengar tazkirah. Ya, mata kita perbanyakkan menangis kerana mengingati dosa. Kita banyak mengalirkan air mata kerana mengingati dosa, Allah akan hilang kemurkaannya atas dosa-dosa kita yang lalu. Maka dengan sebab air mata atas penyesalan keinsafan diri itu mendatangkan rahmat Allah yang membawa kepada syurga Allah. Dulu Allah murka, tempatnya neraka. Bila kita menangis kerana penyesalan atas dosa-dosa kita, datang pengampunan Allah dan rahmat Allah. Bukankah kita ke syurga dengan rahmat Allah? Ya, okay, insyaAllah. Yang ketiga, dia kata apa? Buah atau hasil ilmu tasawuf. Sebab tu Allah kata, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ni ladang untuk kita tanam segala-gala kebaikan. Jadi begitu juga hasil daripada kita belajar ilmu tasawuf, akhirnya membersihkan hati dengan mengetahui alam ketuhanan. Kita kenal Allah. Bukan kita kenal Allah macam kita kenal manusia. Kita kenal Allah, jatuh cinta kepada Allah melalui Al-Quran. Maka kita akan senantiasa fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Ya, berlumba-lumba kita untuk buat kebaikan. Tak kira apa saja, sekuntum mawar merah, ya, akan menyebabkan cinta Allah, ya, kepada hamba-Nya. Ya, jadi buatlah kebaikan macam mana pun cara nak bagi orang tengok surau ni cantik, orang pun ni minat nak datang. Buatlah apa-apa pun. Ya, jadi kita membersihkan hati dengan mengetahui akan alam ketuhanan. Ya, jadi alam ketuhanan itu mengenal Allah. Ya, sebab tu awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Sebab itu lahir je kita, bukan kita yang lahir.
Ya, kita lahir dulu pun bapa kita azankan kita, iqamatkan kita. Ya, kemudian kita pula lahirkan anak, suami kita azankan anak kita, iqamatkan anak kita. Kerana awaluddin ma'rifatullah, awal-awal dengarkan kalimah Allah. InsyaAllah tiap-tiap hari dengan kalimah Allah, anak akan hidup sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Yang sentiasa ingatkan, apa dia nak kita ingatkan? Kita hidup dan mati kerana Allah. Ya, dia kata alam ketuhanan secara zauk. Apa benda tu? Iaitu merasai kehebatan Allah. Ya, mari kita tengok langit. Hebatnya Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kat mana kita jumpa tu? Dalam surah Ar-Ra'd ayat kedua. Allah nyatakan Allah ciptakan langit tanpa tiang. Mari kita tengok surah Ar-Ra'd, surah guru, ayat yang kedua. Ar-Ra'd muka surat 249. 249. Ya, 249. Tengok ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها Okey, itu yang Allah jelaskan kehebatan Allah. Sebagaimana hasil daripada kita mempelajari ilmu tasawuf, kita senantiasa melihat kehebatan Allah. Bukan kita tengok kehebatan manusia. Kita ni kalau manusia buat sikit je, hebat betul dia tu. Ya, menyanjung manusia, bukan mengagungkan Allah. Maka kitab tasawuf ini mengajar kita, melatih kita senantiasa mengagungkan Allah. Ya, di antaranya kita tengok langit. Bila kita tengok langit, langit itu Allah cipta seluas-luas langit yang kalau kita mencipta satu bangunan tak ada tiang, roboh tak? Roboh. Tapi Allah nyatakan daripada surah Ar-Ra'd ini, ya, dengan kalimah Allahul ladzi rafa'as samawati, ya, 7 lapisan. As-samawati itu 7 lapisan langit. Bi ghairi amadin tarawnaha. Pernah nampak tiang tak? Nampak tak langit tu ada tiang? Tak pernah nampak. Jadi Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Hebat tak? Itulah yang kita nampak hasil daripada kita belajar tasawuf. Kita melihat kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok pula matahari. Hebatnya Allah menciptakan matahari. Sebiji je matahari, bukan banyak, satu biji saja. Tapi tegang satu dunia. Malam Allah ciptakan satu biji aja bulan. Kalau bintang ni banyak, bulan sebiji saja. Terang waktu malam dengan cahaya bulan. Jadi semua yang kita nampak dekat dunia, kita bukan membesarkan makhluk, tetapi melihat kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok laut. Sebab itu melihat laut, melihat kebesaran Allah bagi orang yang beriman, mendapat ganjaran pahala. Jadi tengok benda-benda macam itulah yang disebut, ya, merasai kehebatan Allah.
Maka bila kita merasakan kehebatan Allah, apa yang kita dapat? Kebergantungan hidup kita hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Saya tengok podcast, ya, doktor pun tak apa nama, saya pun tak ingat nama. Sebab saya tengok dia, bukan saya tak ingat nama-nama tu. Dia kata dia dalam satu tahun dia pergi Paris, dalam satu tahun yang sama tu juga dia pergi London. Balik suami dia cakap apa? Ya, Paris pergi, London pergi, Mekah tak pergi, dia kata. Mekah tak pergi. Suami dia tegur dia. Dia diam, dia tak jawab. Dia diam, dia fikir. Suami dia kata lagi, apakah hukum punya kemampuan tapi tak sampai ke sana? Suami dia cakap. Suami dia cakap macam tu je, baik-baik dia dengan dia. Sebab dia ajak suami tak nak pergi. Jadi suami tu tak nak pergi sebab kat situ tak pergi lagi. Jadi dia pergilah, dia pergi dengan anak-anak dia. Lepas tu bila suami dah tegur, mula-mula dia pergi Paris, suami dia balik okey je, tak tegur dia. Lepas tu pergi London, balik London, suami dia tegur dia. Tengok dengan shopping ke London macam-macam tu kan. Suami dia tegur dia tahu. Paris pergi, dan at the same year, dalam satu tahun tu dia pergi 2 negara orang putih pula tu. Kan? Suami dia tegur. Lepas tu dia diam, dia fikir, dia kata. Suami dia menegur sebenar-benarnya adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Betul lah, suami dia takkan bercakap tanpa sebarang benda yang baik. Kehendak Allah. Dia fikir, itu adalah kehendak Allah, teguran daripada Allah. Sebab dia punya duit. Orang ada duit ni senang je. Orang ada duit senang je. Pergi tabung haji, minta package yang termahal. Dapatlah. Yang tu senang. Memang ada kota yang macam tu. Kan? Dia pun pergi tabung haji, buat surat. Dia cakap dia nak pergi. Dia minta tahun tu. Ni cerita sebelum COVID. Dia pergi, dia minta. Dia cakap dia nak pergi haji. Dia kata dia nak pergi package sebilik berdua. Dia kata nak suami dia lah. Nak sebilik berdua. Ikut package sebilik berdua. Lepas tu tabung haji ambil lah surat dia tu, take note lah semua kan. Dia kata agak-agak bila dapat jawapan, kata tabung haji, tunggulah, dia kata paling lewat pun Ramadan lah. Dia kata kalau tak ada Ramadan tu, insyaAllah tahun-tahun akan datang lah. Tabung haji cakap macam tu lah. Lepas tu dia balik. Kawan dia kata masa tu paling top Andalusia, Daud Chengah. Daud Chengah dulu kan pengarah tabung haji. Dan dia pun pergi pula jumpa dekat tu. Jumpa, memang dia nak jumpa tu. Dan guru Daud Chengah lah. Dia pergi jumpa dapat. Jumpa. Samalah dia minta Daud Chengah tu usahakan. Sama juga insyaAllah. Ya. Kita usahakan insyaAllah. Tapi apa-apa pun serah kepada Allah. Jadi dia balik daripada tu. Masa tu dia belajar Asma'ul Husna. Masa tu dia belajar Asma'ul Husna. Kan Asma'ul Husna yang 99 tu. Jadi dia cerita masa dekat podcast tu saya dengar. Dia gunakan ayat-ayat daripada Asma'ul Husna tu. Dia sebut Ya Rahman, Ya Rahim. Dia semua Al-Mulk semua disebut. Ya Fatah. Dia ulang-ulang Ya Fatah. Ya Fatah artinya yang maha membuka. Dia niat bila disebut Ya Fatah, yang maha membuka. Kebukakanlah hati, bahagian tabung haji itu. Sebab yang paling penting tabung haji kan. Bukakanlah daripada pihak tabung haji itu dengan rahmatmu untuk menjemputku dan suami aku menunaikan haji. Dia buat macam tu, yang Fatah. Kemudian yang Alim, kau yang maha mengetahui teguran daripadamu, aku menerimanya dengan redha. Lepas tu dia sebut yang wasi', yang maha meluaskan. Kau luaskan rezeki aku seluas-luasnya untuk aku sampai ke sana. Tak memang dah luas pun. Lepas tu disebut lagi yang Alim, semua banyaklah disebut. Saya dengar tu. Lepas tu dia buat yang macam mana? Dia buat macam mana? Dia orang duit banyak ni mudah. Dia jumpa budak-budak,
Macam-macam tu kan. Dia jumpa budak-budak sekolah, dia bagi duit. Lepas tu dia dah bagi duit, dia suruh budak-budak yang pergi, kita angkat tangan. Dia kata dia nak doa. Awak semua tolong amin kan aja. Dia doa dah. Disebutlah nama-nama Asmaul Husna tu. Lepas tu, ya Allah, kau permudahkanlah untuk aku sampai ke tanah suci untuk menunaikan haji dan umrah pada tahun ini. Dia suruh budak-budak tu amin kan. Budak-budak tu kerjanya amin kan aja. Dia bagi budak-budak tu duit. Lepas tu dia jumpa orang tua-tua. Ya, orang tua-tua dia jumpa. Sama juga, dia kata, makcik semua tolong amin kan aja. Dia bagi juga duit. Makcik tolong amin kan aja. Ya, dia doa yang sama. Ya. Lepas tu makcik-makcik tu amin. Kalau juga orang tua dapat duit, dapat duit macam mana? Kan? Seronok lah dia kan. Jadi mengembirakan mereka menyebabkan Allah mengembirakan hatinya. Sebelum lagi bulan puasa dia dapat jawapan daripada tabung haji. Dapat dia pergi tahun tu. Yang dia duk nantilah panggilan haji. Ya, tunggu tak payah nak usaha. Ya, nanti pada tabung haji pagi pun dah pergi. Sebenarnya boleh. Ya, sebenarnya boleh. Saya minta izin suami saya. Assalamualaikum. Asal apa? Pian? Tak ada, dah cuma hantar location kat dia. Tadi abang telefon dia kan? Dia kata apa? Okey. Abang kat mana? Melawati? Ada kedai buka? Okeylah. Mudah-mudahan Allah beri besok tu batal. Iyalah. Okey. Iyalah. Okey, dah faham. Okey bang. Fikir pun dulu. Okey, bye. Dia bawa motor pelan-pelan. Dah sampai Taman Melawati dia kata. Dia kata Rabbi Yasir, Rabbi Yasir. Allah permudahkan. Sebab dia sejenis yang, macam mana saya nak cakap, dia keyakinan pertolongan daripada Allah itu sangat kuat. Sangat kuat. Dia macam tu je. Dia yakin Allah akan sampaikan dia ke student. Bawa pelan-pelan lah dia kata. Dia singgah minum dah. Dia berhenti singgah minum dia kata. Kat mana? Melawati dia kata. Melawati. Okey, sambung. Saya ingat dia panggil kawan baik dia dekat Tasik tu ada highlight. Dan satu sifat dia tak suka nak susahkan orang. Itu sifat dia. Selagi dia boleh usaha, dia usaha. Okey, sambung. Mana saya cakap tadi? Tabung haji. Akhirnya dia dapat berjaya. Sebab apa? Keyakinan dia kepada pertolongan Allah sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Jadi sekarang ni kalau yang belum pergi haji, isi duit dalam tabung haji tu banyak-banyak. Isi banyak-banyak, buat rayuan. Usaha, ikhtiar, doa. Lepas tu serahkan pada Allah. Kan kita Ahlussunnah wal Jamaah usaha dulu. Lepas usaha, ikhtiar. Tak dapat pergi dengan tabung haji muassasah, kita buatlah mohon untuk pergi ikut package. Doa kuat-kuat. Tapi jangan doa je kuat duit tak penuh kan, tak ada. Tak boleh lah duit. Apa-apa isilah 40,000 ke 50,000 ke. InsyaAllah. Isi duit sikit memanglah tabung haji pun nak panggil macam mana ni kan. Sebab sekarang dah tak ada subsidi kan. Lama-lama besok memang tak ada subsidi langsung. Jadi pergilah insyaAllah. Jangan susah hati. Apa yang ini kerana yang saya lakukan. Yang saya lakukan sama ada haji maupun umrah. Tidak pernah apa yang kita belanjakan kerana Allah tidak bayar balik. Tapi di dunia pun dah ayat Allah bagi. Kalau akhirat terlebih lagi. Dia terlebih lagi insyaAllah. Buatlah insyaAllah. Jangan susah hati. Bawalah anak-anak pergi ke Mekah insyaAllah. Bawalah anak-anak ke Mekah. Saya cerita yang benar. Anak saya umur macam
Anak saya umur berapa tahun saya dah bawa pergi Mekah dulu. Tapi bukan dah haji, umrah. Lepas tu menantu saya bawa dia pergi umrah. Saya tanya dia, nak pergi umrah? Nak lah bu. Ada duit? Tanya. Dia tanya, tambah berapa ribu? Saya kata 9,000 lebih. Bila ikut rasa jana biasalah standard. Cakap 9,000 lebih. Saya cakap duduk Mekah tahu. Hotel dekat Madinah, Roof Hotel, Mekah tahu. Dekat-dekat kan. Lepas tu pembimbingnya tahulah Habib Ali punya semua kebanyakan pasal Yaman, Jordan. Ya, Yaman, Jordan, Mesir. Kan? Dia punya mentawif lah. Lepas tu saya cakap 9,000 lebih. Kalau 9,000 lebih belum cukup, dia kata. Belum cukup, dia kata. Tak apalah, lain kali lah insyaAllah. Nanti yang simpan lagi, yang ambil saya ni. Nanti yang simpan duit lagi. Kalau dah cukup, nanti yang bagi tahu. Dia cakap macam tu. Saya kata, kalau nak pergi, yang ada berapa? Sikit aja lampu ada. Dia kata, sikit tu berapa ribu? Saya tanya. Ada sikit je lah. Dia kata, sikit tu berapa? Tak cakap sampai sudah. Tak cakap sampai sudah. Jadi saya kata, tak apalah. Bagi ibu 1,000 boleh? 1,000 boleh? Dia kata, 1,000 boleh? Jadi 1,000 tu untuk deposit. Deposit tu. Dia minta 1,000 tu dulu. Ibu nak bila? Tak kisah lah bila saya kata. Yang transfer kat akaun ibu boleh? Boleh. Dia transfer dah 1,000, saya daftarkan dia. Selebihnya semuanya saya tunggu dia bagi, tak bagi juga. Tunggu bagi, tak bagi juga. Dia nak tunggu sampai bila? Saya bayar lah sampai penuh. Saya bayar sampai penuh. Ikut dah saya. Ikut, tapi dia sebilik dengan grup-grup lain lah. Saya sebilik dengan suami semua. Jadi Alhamdulillah. Saya ingat lagi bila dia balik daripada umrah, dia demam. Besok sepatutnya pergi kerja, dia hantar surat MCAM. Dia tak pergi. Bawa surat MC betul dia demam batuk. Dia tak pergi. Lepas tu besok ni baru dia pergi. Sepatutnya dapat cuti 2 hari. Doktor bagi 2 hari. Tapi sebab dia takut. Sebab masa dia pergi umrah tu cuti bergaji. Cuti bergaji. Jadi dia tak nak lah. Walaupun dapat MC 2 hari, lepas hari dia pergi. Lepas tu dekat kaunter tu dia kata, Cik Sofian, dia kata bos nak jumpa. Dia punya takut. Kenapa? Mana kami tahu, dia kata. Tadi bos pagi ni dah masuk pagi. Dia tengok, belum 8:30. Bos dah sampai ke? Tak tahu bos pagi ni datang pagi sangat. Dia kata, tadi belum pukul 8 bos dah sampai. Jarang bos dia sampai. Datang kawan. Dia kata, bos nak jumpa. Dia kata, gila. Pun dia baca ayat Quran, dia baca ayat kursi. Nasiblah kalau kena buang. Dia fikir nasiblah kalau kena buang. Tu saya kata, kenapa fikir yang tak baik? Sebab orang kalau takut ni, dia tak fikir yang baik, dia fikir tak baik dulu. Lepas tu dia ketuk pintu masuk. Masa dia masuk tu, semua masih ada. Bos dia tanya, dia bagi salam semua. Bos dia orang Melayu. Anak Tan Sri. Bukan bos dia Tan Sri, anak Tan Sri. Kalau saya sebutkan awak kenal. Anak Tan Sri. Demam lagi ke? Semua lagi ke? Hampir baik, dia kata. Kenapa kerja kan kata MC 2 hari? Tak apalah, dia kata dah cuti lama kita. Lepas tu bos dia ambil surat bagi. Udah dia ingat. Dah, surat kena buang kerja. Lepas tu dia kata, minta maaf banyak-banyak tuan bos, dia kata. Sebab semalam memang saya cuba juga datang kerja, tapi saya tak mampu, dia kata. Memang saya tak layak bangun, saya batuk, saya semua, dia kata. Balik daripada sana 2 hari sebelum balik saya dah demam, dia kata. Sebab dia dah rasa surat kena buang kerja. Dia punya rasa surat kena buang kerja. Tak apa. Hari ni awak ambil surat ni, awak balik terus. Sebab awak masih MC. Dia keluar je, dia balik. Dia sadar dengan kawan-kawan dia. Sama dia kata, kenapa sadar semua ni? Dia dah rasa surat kena buang kerja. Dia balik, dia tak buka surat tu. Tapi bos dia kata, ambil surat ni, balik teruslah. Sebab waktu awak masih MC kan. Jadi, dia pun baliklah. Balik, salam semua. Dia kata, tak jadi kerja ke? Bos balik, dia kata. Dia tak buka surat.
sampai kat bawah, sebab tempat dia kerja tu tingkat 2. Sampai kat bawah dekat parking motor tu, dia buka surat. Dia buka surat, air matanya nak keluar ni. Dia cerita betul. Dia punya ketakutan dia tu. Sebab manusia ni, saya cakap, awak janganlah takut kepada manusia. Lebih takut kepada Allah. Bahaya. Jangan takut pada manusia. Lebih takut kepada Allah. Kebimbangan kita kepada manusia, jangan kita lebih bimbang daripada apa yang Allah nak. Sepatutnya kita bimbang macam mana kita nak berhadapan dengan Allah. Apa yang kita buat ni, sebab tu tataja dunubihim tu kan, daripada surah As-Sajdah tu kan. Sebab itu orang yang beriman ni, dia tinggalkan tempat tidur dia pada waktu malam dengan sebab apa? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Betul kan? Mereka bangun berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan penuh harap. Lepas jangan terlalu takut dengan manusia, jangan terlalu bimbang dengan manusia. Takut kerana Allah, takut kepada Allah, bimbang yang kita nak bertemu dengan Allah. Apa yang berlaku, dah sampai dekat motor barulah dia mula buka surat tu. Ya, dia buka di situ, ditulislah situ prestasi kerja dia yang bagus, jujur, amanah, apa dia kata, berintegrasi, semua ditulis lah tu. Naik gaji 500, pangkat naik pangkat. Dah sampai kat motor, dia naik balik. Dia ingat kena buang tadi, nak balik dah salah, dia naik balik. Seronok. Yang semua mengambil hilang, tiba-tiba hilang keseronokan tu tadi. Sebab dia kata dia naik balik sebab dia dah sangka buruk dengan bos dia. Dia naik balik, dia naik yang tu, Cik Sofian naik balik ke? Kenapa naik? Tadi kata nak balik. Kenapa Cik Sofian dekat Tafiz, tak saya ingat Tafiz saya. Dekat pejabat tu panggil dia Cik Sofian sebab dia lepas tu dia tak cakap dia naik apa semua. Lepas tu dia pergi balik ke pintu bos tu. Dia cakap dengan bos, terima kasih banyak. Sebab sebenarnya tadi saya sangka yang lain. Bos dia sangka apa? Saya ingat bos nak buang saya sebab semalam saya tak datang kerja. Bos dia kata, masa awak tak ada, ganti tempat kerja awak orang lain. Maka orang yang ganti tempat awak tu semua call saya balik. Tak boleh handle macam awak buat. Masa itulah saya menyedari betapalah awak buat kerja dengan baik kerana Allah. Dan bos dia tengok kalau time semayang, dia pun jaga semayang. Jadi bos dia tengok semua tu. Jadi Allah bagi dia rezeki, dapat 500 naik gaji sebulan. Naik pangkat lagi. Jadi alhamdulillah. Sebab tu saya ada forward seorang ustaz tu kata, orang yang pergi haji dengan umrah ni, mana dia? Ini ustaz tu cakap, bukan saya cakap. Yang boleh dengar. Yang saya merasainya. Saya merasainya. Kalau saya tak silap, saya masuk dalam grup ni lah. Ke grup lain. Tak ingat saya kat mana saya masuk. Grup mana saya masuk? Tak ingat. Grup lain kot. Yang ustaz tu kata, sepanjang dia berkecimpung dengan haji dan umrah, apa yang dia dapat? Mana ya? Saya tak ingat saya forward yang ustaz tu cakap kat mana, tapi saya ceritakan dekat awak. Kalau orang tak pernah pergi umrah, orang tak pernah pergi haji, bila dia dapat melihat Kaabah, itu Kaabah yang dia lihat, seolah-olah dia dapat melihat. Kalau tadi kita belajar melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah dia rasa. Melihat satu kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Melihat di situ satu dunia datang. Dan dia musim haji kan, satu dunia berkumpul, bawah mengelilingi
Kaabah. Ya, kalau orang tak pernah sampai sana, dia tengok Kaabah tu dah menangis, rasa semacam tak tahu macam mana nak cakap. Ya, itu yang diceritakan oleh ustaz itu. Dan dia sangat yakin. Dia kata orang yang pernah pergi, tapi betul-betul kerana Allah lah, yang pergi haji, pergi umrah kerana Allah. Anak murid saya bawa bulan 11 hari tu, bulan 11 tahun lepas, Indonesia. Saya bawa dia pergi umrah. Bukan saya nak promote umrah, saya nak bagi tahu kehebatan Allah. Bulan 11 tu kan saya cuti dan pergi umrah. Lepas tu saya pergi bulan puasa. Nanti insyaAllah bulan 11 ni saya pergi lagi. Ni 20 hari bulan 8 ni dia balik Indonesia. Dia balik Indonesia. Saya kata banyak dia duit. Hari tu bulan 11 pergi duit dah berapa ribu habis. Dia kata, lepas tu ini nak pergi balik haji. Dia kata, Ustazah, Alhamdulillah Ustazah, duit saya pergi umrah saya habis 9,000 itu campur semua-semua lah. Campur yang menyoping dia tu semua-semua. Dia kata habis lah lebih kurang 9,000 kan. Dah dapat dah balik dah gitu. Dah cover balik. Dia nak balik Surabaya. Surabaya pergi balik tiket 2,000 lebih. Mahal. Sebab Surabaya jauh. Dia kata, Alhamdulillah. Dia kata tak ada rasa susah pun. Saya naik niaga makin maju. Dia kata. Ya, saya niaga makin maju. Bukan jual apa pun. Jual pisang aja. Jual pisang. Goreng pisang panas-panas tu kan. Dia jual goreng pisang aja. Alhamdulillah. Habis tak ada yang tak habis. Dia kata. Tapi buatlah kerana Allah. Dia kata. Jangan cari pisang busuk jual. Dia kata. Cari pisang nenek-nenek. Dia kata. InsyaAllah. Janganlah potong nipis-nipis sangat. Dia kata. Biar orang buat potong nipis-nipis sangat. Saya tak. Ya, saya jual ikut macam mana saya nak buat. Sebab saya nak jual kerana Allah sedikit bahagian negeri akhirat. Sedikit untuk dunia. Bulan 20 bulan 11. 20 bulan 8 ni. Berapa hari ni berapa bulan? Dia balik Indonesia. Lama kembali. Tak sebulan tak boleh. Dia kata. Okeylah kan. Kalau balik mesti sebulan. Dan balik sebulan tu perbelanjaan untuk sebulan bawa balik kat sana. Sebulan tak niaga tu kat sana dia kiranya berjalan keluarga. Pusing keluarga. Sebulan tak niaga. Tapi bawa balik daripada Malaysia untuk perbelanjaan sebulan di sana. Kerja siapa ni? Kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan takut. Tak boleh kita cukup. Bila kita sebut tak cukup, memang takkan cukup. InsyaAllah cukup. Ya, cukup. Hari tu saya pergi bawa suami, bawa cucu 2 orang. Lepas saya bawa menantu, saya bawa cucu 2 orang. Suami saya ikut, sekarang dah tak nak ikut. Lagi bulan 11, lagi dia tak nak ikut. Bulan 11 saya sejuk, dia semput, dia asma. Dia tak nak ikut. Pergilah dia kata. Jadi dia bagi saya bawa orang, cukup lah kan. Alhamdulillah. Jadi yakinlah dengan ketentuan Allah. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat kerana Allah, pasti Allah pulangkan lebih daripada itu, insyaAllah. Dia cakap tahun depan ikut saya lagi. Ini pergi tahun ni tak ikut Umi. Dia kata, dia panggil saya Umi. Nak balik Indonesia. Kalau ada rezeki tahun depan nak ikut Umi lagi. Saya kumpul lah. Umi pergi, jangan pergi awal. Dia kata, pergi sampai duit dia cukup. Kumpul lagi. Kumpul, jual goreng pisang. InsyaAllah. Ya, boleh saja. Okey, cukup setakat tu. Jadi hasilnya kita akan dapat, Allah kata apa? Untuk selamat di dunia dan akhirat serta mendapat kebahagiaan redha Allah. Itulah yang kita cari. Sebab itu Allah sebut berkali-kali ibtigha amardatin. Carilah keredaan Allah ketika kita di dunia, pasti akan dapat redha Allah di negeri akhirat. Sehingga dah sampai dalam syurga, Allah tanya dengan segala kenikmatan, apa lagi yang kau inginkan dariku? Semua menjawab, seluruh ahli syurga menjawab, redha, keredaanmu. Tak ada lagi yang kita minta apa-apa, melainkan redha Allah Subhanahu
Ta'ala. InsyaAllah nanti kita sambung 4 sampai 10. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ya Rahman ya Rahim, أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Yang baik itu hadiah daripada Allah melalui hidayah, yang kurang itu kelemahan saya sebagai hamba. Astaghfirullah wa atubu ilaih. InsyaAllah jumpa lagi.